You are watching TVPSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syasha Bahia binti Muhammad Saadi dari tim TVPSS ingin melaporkan secara langsung dari Padang SMK Said Masyu sempena Sukantara SMK Said Masyu tahun 2025. Mari kita saksikan semangat peserta pada tahun ini. Kita bersama dengan Teacher Ana pula daripada Guru Rumah Sukan Kuning. Okey Teacher, apakah tema Rumah Kuning pada tahun ini? Okey, tema kami pilih Maybank. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Suzana, Cikgu kepada Rumah Hijau. Okey Cikgu, saya nak tanya, apakah tema Rumah Hijau pada tahun ini? Memandangkan tahun ini tema sukan adalah bank, jadi Rumah Hijau memilih bank tabung haji. Okey, soalan kedua, apakah harapan Teacher Ana pada sukan tahun ini? Oh, harapan saya biasalah. Kental Kuning akan juara lagi tahun ini. Harapan cikgu agar tahun ni Rumah Hijau ke depanlah daripada sebelum-sebelum ni. Okey, sekarang kita bersama dengan Cikgu Satina, Cikgu Rumah Sukan Merah. Okey, Cikgu, saya nak tanya, apakah saya nak tanya, Rumah Sukan Tahun Merah tahun ni tema apa? Temanya ialah warna merah. Temanya sotong CIMB Bank. Lambang kemegahan, lambang kekuatan, lambang kehebatan, lambang segala-gala lambang. Okey, sekarang kita bersama dengan Cikgu Salmi dan juga Cikgu Afni sebagai Rumah Sukan Biru. Kita nampak semangat Rumah Sukan dia pakai baju biru. Okey, apakah tema Rumah Biru pada tahun ini? Tema kita Bank Rakyat. Oh, Bank Rakyat. Cikgu, saya nak tanya soalan kedua. Apakah harapan cikgu untuk Rumah Merah tahun ini? Semoga terus berjuang sampai ke titisan darah terakhir. Walaupun tewas, kita tetap berjuang. Mestilah kami nak menang. Juara nombor satu. Nombor satu je, tak ada nombor lain. Okey, kata-kata sikit untuk Rumah Biru untuk menaikkan semangat diorang lah. We fight together. We go together. Nombor satu, juara. Okey, kita bersama dengan peserta. Okey, nama siapa? Nama Muhammad Zahra Aidil bin Johari, boleh panggil Aidil. Okey, Aidil. Aidil masuk acara apa tahun ni? Dapat lari tadi, nombor 5. Oh, nombor 5. Okey, apakah harapan Aidil lepas ni untuk lebih bersemangat ke atau apa ke? Lebih semangat lah untuk lari lebih laju lah lepas tu. Okey, terima kasih Aidil. Kita bersama dengan lagi satu peserta. Okey, nama siapa? Nama saya Chong Yu Hong. Okey, Chong, I nak tanya, acara apa yang you masuk tadi? Lompat jauh. Lompat jauh. You dapat nombor ke tak? Dapat. Okey, next question. I nak tanya, apakah perubahan yang you harapkan lepas ni dalam diri you untuk improve lebih dalam sukan ke apa ke? I nak lebih aktif dalam rumah sukan and tambah mata rumah sukan saya. Okey, thank you Chong. Okey, sekarang kita bersama dengan atlet Rumah Sukan Hijau. Okey, nama siapa? Nama saya Siti Azimah. Okey, Azimah, saya nak tanya, acara apa yang Azimah masuk tadi? 400 meter. Okey, 400 meter. Dapat nombor tak? Dapat nombor 1. Wow, nombor 1 ya. Okey, sebagai atlet Rumah Sukan Hijau, ada apa-apa target tak untuk sukan tahun 2025 ni? Target pembarisan Rumah Hijau dapat nombor 1, lari dapat nombor 1 juga. Dengan semua dapat nombor 1. Bagi champion lah. Okey, last, apakah perubahan dalam diri Azimah lepas ni untuk nak improve dalam sukan ke? Nak improve lebih jauh berbanding rumah sukan yang lain. Lagi laju lagi gempak macam tu. Okey, terima kasih Azimah.
Alhamdulillah selesai sudah acara kita. Saya berharap semangat Sukantara dapat terus menyala di dalam hati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih hangat dan membanggakan lagi. Saya Nur Syasha Bahia binti Muhammad Saadi dari tim TVPSS ingin mengucapkan sekian terima kasih dan sampai jumpa. You are watching TVPSS.